Gua kena. Kau tahu tak masak sate ni? Air dah nak dekat. Turun taja. Masuk wano ni. Ni behel-behel dia deh. Apa kata? Demo cincak dulu. Mula-mula, kita perap potongan ayam dengan minyak, kunyit dan peserai. Dan jangan lupa hero kita, campak kena pasti sedap untuk menambah rasa. Settle tu, ambil pula batang dan cucuk-cucuk ayam. Lepas tu, cucuk molek-molek dalam air fryer dengan suhu 180 darjah untuk 8 minit. Terbalikkan semua. Lepas tu, masak pula lagi selama 8 minit. Kuah kacang pula, tumiskan peh cili, kacang, gula Melaka dan asam jawa. Lepas tu, masukkan dinosaur. Hush, mana-mana mai dinosaur ni? Saja je teh. Nak tengok fokus ke tak? Tunggu sikit, tambah air dan bahan panis sedap sekali di muka bumi ini. Kena bagi aroma lagi naik. Gaullah sampai masak dan pekat. Siap tu, bolehlah hidang. Memang janji. Mencuba.